Hai semua, hari ni Cik Ros sesi mengemas barang. Inilah kedai kecil Cik Ros. Ni barang-barang keperluan harian. Kita buat dekat sudut kedai ni. Dah berselerak dah saya nak kemas. Okey. Korang nampak tak bermacam-macam penutup kat sini nanti kalau kita buang ni ada yang tak bertutup bekas. Jadi kita longgokkan satu bekas kat sini. Senang nak ambil. Okey, Cik Ros dah siap kemas dah. Lebih kurang macam korang. Janji tak semak kepala sudah. Sebab apa ni macam stor kedai lah barang-barang keperluan kedai. Lepas tu kita nak ke dapur pula. Masak apakah yang disediakan oleh Cik Ros My Kitchen hari ini. Okey korang semua dah siap. Sebelah petang pula kita nak siapkan packing rempeyek. Kat sini Cik Ros tengah siapkan tarik expired. Kita akan letak di bawah balang Dan kita tampal stiker pada balang. Dan juga harga berapa rempeyek harganya satu balang. Ada yang cakap rempeyek Cik Ros ni mahal lah. Satu balang tu RM25. Tapi kita punya stiker pun ada harga tau korang. Kita beli semuanya menggunakan duit Balang pun kita beli kita tak buat sendiri balang kita beli. Mungkin kalau kita buat sendiri boleh kita jual murah Okay, ni semua barang-barang ni kita tempah kita tak buat. Jadi kita kena kira semua kos. Memanglah customer ada yang cakap kenapalah mahal sangat kan. Isinya setengah kilo tu tak banyak mana pun. Tapi itulah pasarannya. Cik Ros pun tak adalah orang yang tak ada stiker pun, balang kosong pun diorang jual lebih daripada harga yang Cik Ros jual Dia tak ada stiker, cuma tulis kat atas penutup tu harga sahaja. Pun orang boleh jual lebih mahal daripada Cik Ros. Cik Ros memang alhamdulillah dalam berniaga kita orang memang ada stiker ni stiker My Kitchen ni. Okey, terima kasih yang tengok sampai habis. Jangan lupa like, komen dan subscribe supaya dapat konsen seterusnya daripada dapur My Kitchen. Jumpa lagi di video seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.